Setiap petang, dia akan jogging dekat satu laluan ladang yang tenang. Kawasan tu sunyi, tapi bagi dia itu tempat paling selamat. Sampailah satu hari, laluan yang sama tu jadi lokasi pembunuhan kejam yang meragut nyawa dia sendiri. Hai guys, King kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Kes kali ini melibatkan seorang jururawat perempuan yang hilang secara tiba-tiba. Mula-mula, semua orang ingat dia cuma tersesat. Tapi bila polis bongkar data lokasi dari telefon dan aplikasi yang dia guna, terus semua orang terdiam. Bukti itu bukan sekadar nombor dalam peta, tapi bukti digital yang terus bawa kepada satu nama yang tak disangka-sangka. Dan dari situ, kes ni jadi makin pelik, makin seram dan sampai ke hari ini masih buat ramai orang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku masa tu. Mangsa dalam kes ni adalah Sydney Sutherland. Baru 25 tahun masa tu, masih muda, tengah kejar cita-cita dan serius. Orang sekeliling memang sayang gila kat dia. Dia bukan jenis yang suka cari pasal, perangai pun lemah lembut, senang mesra dengan orang lah. Untuk pengetahuan korang, dia ni kerja sebagai jururawat dekat Arkansas. Tapi bukan jururawat yang kerja sebab nak gaji semata-mata, tapi Sydney memang minat bidang tu. Passion dia tu jelas dari cara dia layan pesakit, cara dia cerita pasal kerja, dan dalam banyak post dia dekat media sosial pun, dia pernah tulis dia nak buat dunia ni tempat yang lebih baik satu pesakit pada satu masa. So dia ni memang betul-betul ikhlas lah dalam pekerjaan yang dia buat ni. Hidup dia masa ni sangat stabil. Ada kerja tetap, keluarga pun sangat rapat dengan dia dan circle kawan dia pun semua supportive. Sydney ni jenis aktif. Setiap kali lepas habis kerja, petang-petang dia akan keluar jogging dekat kawasan ladang yang luas berhampiran rumah dia. Kawasan tu memang lapang dan tenang, sunyi sikit sebab jauh dari jalan besar, tapi bagi Sydney, tempat tu buat dia rasa tenang. Tempat dia lepaskan stres lah. Laluan jogging tu memang laluan biasa dia, dah jadi rutin. Dan satu benda pasal Sydney ni, dia memang rajin update media sosial. Jadi dia ni kadang-kadang post gambar dia lepas jogging, kadang-kadang dia share berapa kilometer dia jogging. Niat dia mungkin nak kongsi gaya hidup sihat atau sekadar nak simpan kenangan. Tapi bila semua benda jadi terlalu rutin, bila kita ulang benda sama setiap hari, tanpa kita sedar, kita jadi mudah dibaca, mudah diramal. Senang cerita, orang dah tahu semua rutin dia. Pukul berapa dia balik kerja, pukul berapa pergi jogging dan area mana dia jogging. Macam tu lah. Lagi satu, dia ni sangat rapat dengan mak ayah dia. Kalau dia lambat balas mesej sikit pun, mak dia dah mula rasa tak sedap hati. Sebab Sydney memang jenis yang akan reply. Kalau dia senyap, itu memang bukan kebiasaannya lah. Dan pada petang 19 Ogos 2020, macam biasa, Sydney keluar jogging, tapi kali ni dia tak balik. Dah masuk sejam 2 jam, langsung tak ada apa-apa khabar. Mesej tak reply, call pun tak diangkat. Mak dia mula gelisah. Perasaan tu macam ada sesuatu yang tak kena. Dan firasat seorang ibu memang tak pernah salah. Ada sesuatu yang jadi dekat Sydney dan benda tu bukan kemalangan, bukan kecuaian, tapi satu petanda buruk yang berlaku. Jadi pada hari kejadian tu, macam biasa Sydney habis kerja, balik rumah dan terus bersiaplah nak pergi berjogging. Dia pun keluar rumah macam rutin yang dia dah buat entah berapa ratus kali. Tapi petang tu jadi titik mula kepada satu tragedi hitam yang langsung tak disangka. Langit makin gelap, suasana makin sunyi, tapi Sydney masih tak muncul. Mak dia dah mula rasa tak sedap hati sebab anak dia ni bukan jenis yang tiba-tiba hilang macam tu. Kalau lambat pun mesti dia akan mesej, tapi malam tu langsung tak ada apa-apa. Mesej tak dibalas, call pun tak diangkat, media sosial dia pun sunyi, kosong. Lepas keluarga dia sedar benda ni makin pelik, terus diorang call polis. Bila polis mula siasat, diorang periksa data dari telefon Sydney dan masa tu diorang dapat satu lokasi terakhir yang nampak mencurigakan. Kawasan ladang terpencil dekat-dekat dengan laluan biasa Sydney jogging lah. Dan rupa-rupanya telefon tu Sydney bawa sekali masa keluar jogging, dan sebab GPS dalam phone tu masih aktif, polis dapat kesan lokasi tepat. Bila diorang pergi lokasi tu, diorang jumpa telefon tu terjatuh dekat tepi kawasan ladang macam baru dibaling. Dari situlah pencarian besar-besaran bermula. Polis pun cepat bertindak, tak tunggu lama. Diorang tahu dalam kes macam ni masa sangat penting. Lagi cepat mula cari, lagi tinggi peluang untuk jumpa. Helikopter dihantar, unit pencarian masuk kawasan ladang. Penduduk kampung pun tolong cari sama. Ramai yang kena Sydney dan semua orang tak sanggup nak bayangkan benda buruk jadi dekat dia lah. Jadi diorang cari sepanjang malam, dari ladang ke sepadan jalan, dari semak ke parit, tapi tetap tak jumpa. Masuk hari kedua, satu berita yang semua orang takut nak dengar akhirnya jadi kenyataan. Dekat satu kawasan terpencil, jauh sikit dari laluan biasa Sydney jogging, pencari jumpa sesuatu. Tanah dekat situ macam baru digali, dan bila ditengok betul-betul, ada sesuatu yang tertanam. Separuh badan masih timbul dekat atas permukaan tanah dan
mayat tu rupa-rupanya Sydney. Masa tu semua orang tergamam macam tak percaya sebab kawasan tu tempat dia jogging hampir setiap hari tiba-tiba jadi lokasi dia dibunuh, dan tak ada siapa sangka tempat yang bagi dia ketenangan jadi tempat terakhir dia bernafas. Lepas jumpa mayat, suasana jadi kecoh, satu kampung terdiam. Mak ayah Sydney memang dah hancur hati, kawan-kawan dia pun menangis tak henti. Tapi dalam masa yang sama, semua orang mula tanya soalan yang sama, siapa yang buat dan kenapa? Tapi apa yang betul-betul jadi turning point dalam kes ni ialah satu penemuan digital yang langsung tak dijangka. Mula-mula Quick disoal siasat sebagai saksi sebab dia antara orang yang kenal Sydney dan tinggal dekat kawasan yang sama. Tapi bila jawapan dia mula bercanggah, polis terus minta waran untuk periksa telefon dia. Masa tu, polis ada jumpa satu aplikasi dalam telefon Quick. Aplikasi tu biasa digunakan untuk kongsi lokasi dengan keluarga. Tapi tanpa dia sedar, apps tu masih aktif dan terus merekod lokasi dia secara automatik. Bila polis semak semula data daripada aplikasi tu, diorang nampak satu benda pelik. Lokasi Quick pada hari Sydney hilang sama dengan lokasi mayat dijumpai. Padanan masa dan lokasi tu terlalu tepat untuk jadi kebetulan, dan dari situlah nama Quick Llewellyn mula disebut sebagai suspek utama. Kalau korang nak tahu, Quick ni adalah anak kepada salah seorang pemilik ladang besar dekat kawasan tu. Hidup dia dari luar nampak biasa, jenis orang kampung yang low profile, tak banyak cakap dan jarang timbulkan masalah. Dia pun dah berkahwin, ada keluarga, tak ada rekod jenayah. Bila orang kampung dengar nama dia terlibat, ramai yang terkejut sebab dari luar dia memang nampak macam lelaki baik. Masa Quick dipanggil untuk disoal siasat, dia datang dengan muka tenang, langsung tak nampak gelabah. Mula-mula dia cakap dia tak nampak Sydney langsung pada hari kejadian tu. Dia kata dia tak lalu jalan yang sama dan tak ada kaitan langsung dengan kes ni. Tapi bila polis mula tunjuk bukti satu persatu, baru reaksi dia berubah. Jadi polis pun tunjuk data lokasi GPS, bukti digital dari kawasan sekitar, dan semua tu ditunjuk depan mata dia. Dan masa itulah Quick dah tak boleh sembunyikan reaksi sebenar dia. Wajah dia pucat, dia mula berpeluh, tangan dia menggigil. Dan bila tekanan makin kuat, soalan makin tajam, Quick akhirnya mengaku. Dia cakap masa tu dia tengah pandu truk dekat satu kawasan ladang. Dia nampak Sydney tengah jogging sorang-sorang. Dia pun ikut dari belakang. Dalam hati dia, entah apa yang mendorong, dia buat keputusan paling jahat dalam hidup dia. Bila dah cukup dekat, dia tekan minyak dan langgar Sydney dari belakang. Sydney pun terjatuh dan cedera, tak boleh bergerak, dan masa itulah Quick turun dari truk dan heret badan Sydney masuk ke dalam kenderaan dia lah. Lepas tu, dia pandu truk tu ke kawasan ladang terpencil, tempat yang tak ada siapa lalu, tak ada rumah, tak ada saksi, dan dekat situ Quick rogol Sydney. Lepas perbuatan kejam tu, dia bunuh Sydney pula. Dan untuk tutup semua jejak, dia gali lubang dekat kawasan ladang yang keluarga dia sendiri punya. Dia tanam mayat Sydney dekat situ, separuh tertimbus dalam tanah. Kemudian, dia tutup semula kawasan tu, naik semula truk dia dan balik rumah macam tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi dia balik dengan rasa yang tak bersalah dan langsung tak ada perasaan. Masa dalam siasatan, Quick langsung tak bagi jawapan yang jelas. Polis tanya, kenapa dia buat semua tu? Kenapa Sydney? Apa sebab sebenar? Tapi Quick cuma tunduk, senyap. Kadang dia jawab, kadang dia mengelak, macam tak ada perasaan pun bila cerita balik semua yang dia buat. Dan bila polis mula selongkar telefon dan komputer dia, barulah semua benda yang selama ni tersembunyi satu persatu terbongkar. Sejarah carian dia memang seram. Dalam telefon dia penuh dengan konten ganas, bukan setakat video biasa, tapi benda yang melibatkan penderaan, pemerkosaan dan keganasan terhadap perempuan. Polis juga jumpa koleksi gambar-gambar perempuan dari kawasan kampung dia sendiri. Ada yang diambil senyap-senyap, ada yang disimpan dari media sosial. Dalam senyap, perangai dia tu macam pemburu, tapi selama ni dia cuma tengok dan cuma perhati je. Dan siapa sangka satu hari dia akan ambil langkah seterusnya. Kalau orang tengok dia ni dari luar, Quick ni nampak macam lelaki biasa, jenis yang kau akan senyum balik bila nampak dia. Lepas tu dia suka tolong makcik tua bawa barang, tak banyak cakap dan tak pernah buat hal lah. Tapi dalam diam, siapa sangka dia ada simpan sisi gelap yang sangat menakutkan. Dan bila akhirnya terbongkar, semua orang mula sedar selama ni diorang hidup dengan pemangsa tapi tak pernah tahu. Mak ayah Sydney sendiri tak mampu menghadap semua tu. Bila polis cerita apa yang Quick buat, mak dia terus menangis sebab tak boleh terimalah, sebab anak dia dikhianat dengan cara paling kejam oleh seseorang yang dia kenal, seseorang yang selama ni ada dalam komuniti yang sama. Dan yang paling menyakitkan, semua tu berlaku dalam masa yang sangat singkat, hanya beberapa minit lepas Sydney keluar rumah. Dan akhirnya Quick Llewellyn dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parut. Tak ada peluang untuk keluar, tak ada ruang untuk minta maaf. Dia akan habiskan seluruh hidup dia dalam penjara lah. Masa dekat dalam mahkamah, suasana sangat sunyi. Keluarga Sydney betul-betul duduk depan dia. Mak ayah dia duduk tenang tapi muka penuh luka dan kehilangan. Mata semua orang tertumpu dekat Quick, lelaki yang pernah nampak macam orang biasa tapi hari tu dia berdiri sebagai penjenayah. Dan masa keputusan dibaca, semua orang terdiam. Tak ada jeritan, tak ada drama, cuma air mata, cuma rasa sebab yang tak
terluar. Dan untuk keluarga Sydney, walaupun luka tu takkan pernah sembuh, sekurang-kurangnya keadilan akhirnya ditegakkan dan pemangsa tak lepas lah. Jadi dari kes ni, ada satu benda yang kita semua kena ingat. Kadang-kadang orang yang nampak paling tenang, orang yang selalu senyum, orang yang kita anggap tak ada masalah, sebenarnya menyimpan sesuatu yang sangat gelap dalam diri dia. Kita takkan pernah tahu siapa yang tengah perhatikan kita, kita takkan pernah tahu siapa yang simpan niat jahat dalam diam. Dan yang paling menyentuh hati, jejak digital yang Sydney tinggalkan jadi penyelamat terakhir dia. Dia mungkin tak sempat selamatkan diri dia, tapi data lokasi dari telefon dia yang bawa polis terus kepada pembunuh. Dan itu juga yang akhirnya buka jalan untuk keadilan. Kadang-kadang dalam hidup ni kita ingat benda tu kecil je, macam aplikasi dalam handphone. Tapi sebenarnya benda itulah yang boleh jadi bukti paling besar. So bagi Kim, aplikasi macam ni memang bagus untuk kita semua. Orang boleh tahu kita pergi mana dan sampai mana. Tapi kena ingat juga, jangan sesuka hati bagi dekat orang yang kita tak berapa rapat, takut disalahguna. Kalau korang nak lagi cerita macam ni yang penuh dengan rahsia, bukti mengejutkan dan kes-kes luar negara yang memang pelik, terus stay dekat channel Kim, okay? Banyak lagi kes yang kita nak bongkar dan mungkin ada antara kes satu yang korang tak pernah dengar. Dan jumpa lagi kita di kes seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.